Hai korang, sekarang ni saya berada dekat Bazar Madai Bandar Tasik Puteri Rawang. So inilah Bazar Madai yang paling panjang dekat Malaysia untuk tahun 2026. Korang bayangkan daripada sini nak ke ujung sana tu 1.4 km. Patah balik total lebih kurang 3 km. Woi, panjang betul nak jalan ni. Dekat sini ada lebih kurang 500 peniaga lokal. Lepas tu confirm lah ada banyak makanan dan juga minuman untuk berbuka yang best-best kat sini. And satu lagi saya nak share kat korang, kalau korang datang sini, korang kena datang seawal 4:30 petang. Lepas tu korang kena parking jauh sikit sebab dia akan ada masalah kesesakan bila korang nak keluar nanti. Manis tak? Manis. Okey, manis. Ambil satu. Okay, terima kasih bang. Makanan untuk berbuka dah pun dapat. Tapi kejap korang, waktu berbuka dah nak dekat dah ni. Kalau korang tak solat asar lagi, korang kena tunaikan segera. Okey, tak apa macam ni. Lepas ni ikut saya pergi ke surau yang berdekatan dekat stesen Petronas. Jom. Alhamdulillah, makanan dah dapat, solat kita dah tunaikan. Sekejap lagi sebelum nak balik rumah, saya isi minyak dulu menggunakan setter supaya perjalanan balik rumah kita berjalan dengan lancar. Lepas tu, kot-kot lah ada peluang untuk kita menang 2 tahun minyak percuma kan? So, untuk korang semua, selamat berbuka puasa. Bye, Assalamualaikum. Isi semua sekali di Petronas. Ini baru